الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في قرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal yang berusaha mengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau Senang, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin dan muslimat yang Allah rahmati, yang Allah kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjamaah. Limpahan nikmat yang Allah bagi pada kita malam ni dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Yang dua benda besar Allah bagi: sihat, Allah bagi masa lapang. Dalam hadis yang lain Nabi kata, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa sihat sebelum datang sakit, masa lapang sebelum datang sempit. Maka pada malam ini tuan-tuan sekalian, Allah bagi kita sihat untuk kita datang berjamaah. Allah bagi masa yang lapang untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Yang semuanya para hadirin tuan-tuan sekalian, nikmat ini akan menjadi besar dan mahalnya nikmat ini bila kita mula sibuk. Kita akan rasa, ya Allah, seronoknya kalau boleh duduk dalam kuliah waktu maghrib. Bila kita sibuk, kita rasa seronoknya kalau sempat sembahyang berjemaah. Bila kita sakit, kita akan kata, seronoknya kalau boleh dapat sujud di masjid. Seronoknya kalau boleh langkah kaki berdiri sembahyang jemaah di surau. Semua benda-benda ni tuan-tuan, selagi Allah bagi kita sihat tubuh badan, sebilangan besar di kalangan manusia dia tak rasa nikmat ni mahal. Hilang salah satu baru rasa mahal. Para hadirin tuan-tuan sekalian, kita dah masuk tahun baru hijrah 1448 hijrah. Bulan Zulhijjah telah pergi meninggalkan kita. Sebilangan besar di kalangan kawan-kawan kita yang pergi melaksanakan ibadat haji, yang pergi buat haji, di kalangan mereka ada yang dah balik,
Ada yang sedang buat persediaan untuk balik. Waktu-waktu macam ni tuan-tuan, orang yang dah selesai buat ibadat haji, sibuklah mereka melontar di sana. Bukan melontar jamrah apa-apa tu, melontar membeli belah. Tu melontar. Dia pergi sana beg 2, balik jadi beg 6. Beranak. Biasa orang jemaah haji macam tu dah 40 hari duduk di sana. Nak buat apa? Duit banyak, orang bagi banyak, pakat membeli. Anak menantu ramai, cucu ramai. Jadi yang pergi tu Tok Wan, Tok Nek, Tok Ki, pakat beli kat menantu, beli jubah. Kat jiran-jiran bawa beli kurma. Dekat cucu beli unta balik. Kalau cucu 2 orang bolehlah beli unta hak mahal sikit tu, 45 rial satu unta tu. Dia boleh besar lah sikit. Unta tu boleh peluk, boleh buat bantai peluk unta tu. Saya teringat saya bawa jemaah pergi umrah 2 tahun sudah. Anak dia tu nak sungguh unta tu. Ayah dia kata tak payahlah, susah nak bawa balik. Anak dia nak juga. Unta tu besar tuan-tuan. Jadi lepas beli tu, bermula daripada beli tu, perjalanan balik dia usung unta tu. Dah beg tak muat, gantung macam tu anak unta. Naik kapal terbang, sat lagi pak bawa, sat lagi mak bawa. Anak 2 orang, bawa balik 2 ekor, 45 rial seekor. Tu kalau cucu 2 orang boleh lah beli 45 rial. Kalau cucu 12 orang, Tok Wan beli hak 2 rial pun lah. Hak sangkut di kunci tu. Masuk kedai 2 rial, unta ada unta. Dia cakap camel ada, camel. Sana tuan-tuan orang Arab cakap Melayu. Kita pergi sana nak cakap Arab, tak ada lah. Orang mereka di sana semua cakap Melayu. Tambah dia tengok orang Melayu pula tu kan. Kita tanya berapa rial, dia cakap Melayu dengan kita. Jadi ibu ayah kalau pergi Mekah tak boleh cakap Arab pun tak ada masalah. Yang penting boleh cakap Melayu. Tentu yang dirahmati oleh Allah sekalian, di kalangan sahabat kawan-kawan kita yang pergi buat ibadat haji, selesai ibadat haji mereka, seronok mereka, perasaan berkobar-kobar nak balik. Kita yang duduk di Malaysia, selesai dah ibadat korban, tumbang dah 4 ekor lembu, 5 ekor lembu, berbelah ekor lembu, habis. Selesai dah ibadat korban kita. Dan sekarang kita dah masuk tahun baru, awal Muharram 1448 Hijrah. Kita baca dah doa akhir tahun, kita dah baca doa awal tahun, tuan-tuan pun dah dengar dah ceramah Ma'al Hijrah. Cukup sempurna Muharram yang kita sambut ini. Maka kita nak mula mukaddimah tahun baru ni tuan-tuan, biarlah dia seiring dengan pengorbanan yang kita lalui dalam peristiwa korban. Bulan Zulhijjah mengajarkan kita pengorbanan, dan sambut dengan tahun baru hijrah juga mengajarkan kita pengorbanan. Kerana hijrah Nabi berkait rapat dengan pengorbanan. Sama-sama berkorban, ibu ayah pun berkorban. Malam ni duduk dalam majlis ilmu, datang ke masjid, datang ke surau. Walaupun tak makan lagi, balik sekejap lagi baru nak makan, korban juga. Walaupun sakit pinggang, walaupun lemah lutut, korban datang. Hijrah ke arah kebaikan. Saya ceramah Ma'al Hijrah baru ni di Pulau Indah. Saya kata tuan-tuan, kita buat amal ibadat sesuai dengan umur kita. Kalau ayah-ayah umur 60 tahun, buatlah amal ibadat sesuai dengan 60 tahun. Jangan buat macam ibadat orang umur 17. 17 ni tuan-tuan, kalau semayang nak cepat, umur 17 tahun. Umur 17 ni tuan-tuan sekarang, ibadat ni bukan jaminan sangat. Macam kita dulu-dulu lah, dia zikir apa ni semua. Kalau boleh semayang ni baca Al-Fatihah ya, takbir untuk ihram tu, lepas tu tak baca dah.
Doa iftitah tak baca lah. Sujud hentam sekali ya. Doa bunuh kalau boleh sikit-sikit. Umur 17, biar nak cepat semua nak mudah. Lepas tu bila dia ikut bapak dia pergi masjid, pergi surau, bawa anak-anak kita umur 17 ni, tuan-tuan, dia bukan suka untuk imam mayang lama-lama ni, umur 17. Tapi kalau orang umur 60 tahun, 50 tahun ke atas, dia dah faham sangat dunia ni, dia tak kisah untuk imam lama pun tak apa. Yasin lagi dia tunggu, kuliah lagi dia duduk, dia dah faham lah. Jadi ibadat kita, tuan-tuan, lagi sesuai dengan umur. Kalau kuliah lebih sikit, balik lambat sikit pun tak apa, alhamdulillah, tak ada masalah. Kita bukan budak-budak. Budak-budak boleh, cikgu bagi balik lambat, muka cokodok basi. Dia budak sekolah ni dua benda dia makan. Satu, keluar lambat. Yang kedua, rehat lambat. Budak sekolah dia cukup pantang benda tu. Kawan-kawan duduk jalan nak pergi rehat di kantin, dia duduk, masih duduk dalam kelas. Cikgu dia dah keluar rehat, cikgu. Tu budak sekolah. Lepas tu masa kita duduk di sekolah dulu, tuan-tuan, elok cikgu nak habis, masa tu nak habis dah, nak balik dah. Ada pelajar-pelajar, murid-murid hak jenis cekang ni, hak jenis improve ke depan ni. Cikgu tak nak kerja sekolah ke? Ish, kerja sekolah pula. Orang duduk balik, dia duduk tanya kerja sekolah. Kita hak jenis murid kelas belakang ni, macam saya ni lah, hak jenis hardcore ni. Budak ni duduk tanya, budak ni duduk kira rasa macam ni ya kita. Maksudnya apa, tuan-tuan sekalian? Orang nak balik, dia kira nak kerja sekolah. Kita ni kalau boleh kerja sekolah tak nak. Tapi murid-murid hak jenis cemerlang ni, cikgu tu tutup buku, tak bagi kerja sekolah. Tanya cikgu tak nak kerja sekolah. Orang balik pukul 6, 5:59, cikgu kata, okey, buka balik buku. Sakit hati. Member-member duduk balik. Tuan-tuan, tu budak sekolah. Kita hak dah lama ni tak kisah. Hak dah berjalan lama di dunia ni tak kisah. Semayang tu imam lambat sikit pun tak apa. Hari tu Yasin panjang sikit pun tak apa. Kuliah hari ni lajak sikit pun tak apa. Sebab kita dah faham sangat dengan dunia ini. Tak kelas kabut dah balik lah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian. Maka tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 dalam muqaddimah yang saya baca tadi, sebelum kita nak baca kitab. Allah sebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Wa la tafarraqu, jangan kamu berpecah. Mufassirin, para ulama apabila mentafsirkan ayat daripada Ali Imran ini, mereka mengatakan bahawa tali Allah itu berpegang dengan agama, pegang dengan Quran, pegang dengan sunnah, pegang dengan hadis. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jami'ah, secara keseluruhan, semua ambil apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran, ikut semua. Wala tafarraqu, dan Allah sebut dalam Quran, jangan bergaduh, jangan berpecah, jangan berkelahi. Ayat ini turun ketika Nabi SAW, Nabi duduk di bumi Madinah. Kita tahu tuan-tuan, Rasulullah sebelum masuk ke Madinah berlaku perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua, persefahaman antara orang Mekah dan Madinah. Bila sampai di sana, wujud pula satu dipanggil sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ni apa? Dia macam rukun negara. Antara yang tertulis dalam Piagam Madinah tu apa dia? Kena taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah. Rasulullah sebagai pemerintah ketika itu, orang Madinah kena ikut apa yang Nabi cakap. Dan kita tahu dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, antara poin besar kejayaan yang terbesar yang Nabi buat di Madinah, mula-mula Nabi masuk, Rasulullah menyatukan Aus dan Khazraj yang berperang lama daripada tok mereka, tok Wan, tok Nek, ratusan tahun bergaduh berperang.
Bila Islam masuk, Rasulullah masuk ke bumi Madinah, Nabi menyatukan Aus dan Khazraj yang berperang lama. Nabi bagi nama Humul Ansar. Nabi buat rebranding, bagi nama baru. Nabi kata ini di kalangan orang Ansar. Nabi satukan mereka. Lalu Allah sebut dalam Quran, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah bagi kepada kamu, wahai orang Ansar, wahai Aus dan Khazraj, yang dulu ni kamu berperang lama, bunuh di antara kamu. Bila Islam datang, id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum, Islam telah menjinakkan hati-hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu di kalangan orang-orang yang bersaudara, boleh berkawan baik. Bila Islam datang ke Madinah, Aus dan Khazraj berbaik. Bukan saja baik sesama mereka, boleh menyantuni orang-orang muhajirin yang datang daripada Mekah, boleh berkawan. Ada sebilangan di kalangan mereka menceraikan isteri mereka bagi kepada orang muhajirin. Para hadirin sekalian, maksudnya Islam jadi kuat dengan bersatu. Jangan bergaduh, jangan berpecah. Saya baru ni ceramah di Johor Bahru. Ada satu masjid saya ceramah, lebih kurang dalam 6 tahun dah ceramah di masjid tu. Saya kenal sangatlah dengan beberapa orang jemaah di sana. Selesai daripada habis kuliah tu, kita duk salam-salam. Ada satu orang hamba Allah ni tuan-tuan, dia tak salam dengan 3-4 orang ni, dia tak salam. Biasa dia salam, tapi malam tu saya nampak dia ada something wrong. Macam ada benda pelik sikit. Sikap dia malam tu nampak pelik. Saya pun tanya timbalan pengurusi dia. Haji, minta maaf, ni saja nak tanya. Member kita seorang tu nampak malam ni macam bad mood semacam kan. Nak kata pirit pun orang lelaki. Orang perempuan kalau tengok berangin tu boleh jadi pirit lah kalau orang perempuan ni. Nak kata angin semacam pun tengok orang lelaki. Oh, dia kata ustaz. Biasa ustaz. Kan baru ni kerajaan umum Dun Johor dibubarkan. Bila Dun Johor bubar ustaz, dia dengan kami bukan dia salah. Dia tak sekepala, tak sefahaman. Dia tak salah dengan kami ustaz. Saya kata biar betul. Dia kata ustaz baru tengok malam ni, kami 5 tahun sekali kami tengok ustaz. 5 tahun sekali ya, jangan harap nak boleh duduk semeja, boleh minum teh. Sebelum Dun Johor dibubarkan, boleh minum kopi sekali, boleh kena roti canai, makan satu meja, boleh duduk sama. Tapi isytihar Dun bubar saja, siap. Perang selalu. Perang telah bermula. Tuan-tuan sekalian, sedangkan mayang belakang tu, imam tu cantik dah. Imam rokok, dia rokok, imam sujud, sama-sama sujud, habis birik, semua angkat tangan doa, sama bagi salam, semua cantik. Rupanya tuan-tuan, hati tak sedap. Dia tak boleh macam tu tuan-tuan. Kita orang Islam kena bersatu atas nama Islam. Kita orang Islam kan. Kalau Islam menjadi lemah apabila mula di kalangan orang Islam berpecah. Pecah saja orang Islam, pecah. Daripada dulu Yahudi, bila dia takluk negara Islam, dia tengok kelemahan pada orang Islam itu berpecah, Yahudi akan takluk. Maka kita orang Islam macam tu. Kita kena sama-sama bersatu, jaga agama kita, pelihara agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, di mana pun kita pergi, kalau kita jaga agama kita, Allah akan jaga kita. Nak jaga agama ni, kena jaga ukhuwah, jaga silaturahim, jaga pertalian di kalangan kita. Pilihan raya 5 tahun sekali, kita semayang hari-hari tuan-tuan, takkan nak bergaduh. 5 tahun sekali. Hak bawah ni perang bagai nak mampu. Hak atas duduk minum kopi sama, duduk sama, bertepuk sakan, peluk sakan. Hak bawah berperang bagai nak mampu. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga ukhuwah kita, Allah berikan keamanan dan kesejahteraan, khususnya pada negeri Johor yang bakal menduduki pilihan raya dalam hal ini. Tuan-tuan sekalian, kita nak sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita berhenti hari itu pada muka surat 6, 21 hari bulan 5.
habis pada muka surat 6. Kita pergi dalam tajuk fasal yang pertama pada menjagakan bab mata. Kita syarah tentang mata. Malam ni tuan-tuan kita sambung muka surat 7. Masih lagi dalam tajuk yang sama. Masih lagi dalam tajuk yang sama. Membicarakan tentang mata. Dan berkata musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang kitab muka surat 7. Dan kerana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adam hazzuhu minaz zina fal 'ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsh wal rijlani tazniyani wa zinahuma mashyu wal famu yazni wa zinahu taqbilu wal qalbu yahummu wa yasdiqu dhalika al-farju aw yukadzibuhu aw kama qala. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata bagi setiap manusia itu ada bahagiannya daripada zina. Kita dah baca ni tuan-tuan, zina pada pandangan makhluk hari ni, zina ni antara lelaki dan wanita. Zina tu lah, zina yang kita dah faham ni macam tu. Tapi bila kita syarah dalam konteks ilmu tasawuf, zina ini dibahagikan banyak jenis. Antara yang disebut iaitu fal ainani tazniyani wa zinahuma nazar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kedua mata itu berzina dan perzinaan keduanya dengan memandang kepada benda yang tidak harus dipandang. Kedua, maksudnya tuan-tuan, zina mata ni benda hak mata tak boleh tengok, kita jangan tengok. Saya pun nak syarah lebih pun, hari tu saya dah cerita dah. Tuan-tuan ingat tak saya cerita nak masuk IPD tu, ada satu amoy seksi tu, takkan nak cerita lagi. Tuan-tuan, saya balik bini saya tanya, betul ke abang tengok? Dah dia dulu. Malam tu kan kita bawa bini kita, balik tu dia tanya, balik tu masuk dalam kereta, betul ke abang tengok amoy tu? Kan malam ni tak bawa lah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maksudnya benda yang tak harus tengok jangan tengok. Benda hak bukan hak kita tu bini kita ya, bini orang lebih-lebih jangan duk tenung. Maka keduanya tangan itu berzina. Maksudnya kedua tangan itu berzina ni apa dia? Buat benda hak dilarang oleh Allah Ta'ala. Tubuh anggota badan kita ni tuan-tuan, ambil hak orang, zina tangan. Menyakiti makhluk lain ataupun menyakiti makhluk selain daripada manusia, binatang sekalipun, pijetik telinga kucing, zina tangan. Buat jahat dengan binatang. Dia tengah makan-makan, kucing tu miau miau, dia bagi satu kali. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian, maka berkata Nabi SAW, kedua tangan itu berzina. Dan perzinaan keduanya meraba benda yang dilarang merabanya. Kalau bahasa anak muda hari ni dia kata, ustaz, kami bukannya apa, ustaz, kami ringan-ringan ya ustaz. Tengok dia cakap kat kita, kita bukan berzina ustaz, kita ringan-ringan ya ustaz. Biasalah fun-fun. Budak zaman ni, budak-budak hak generasi XYZ ni. Dulu mana ada generasi XYZ ni, generasi sebut tu tua, warga emas, warga macam tu ya. Sekarang ni dah macam-macam jenis. Dulu mana ada B40, T20 apa semua ni tak ada. Kaya miskin itu ya. Hari ni tuan-tuan dah semua pakat cerdik pandai belakang, ada macam-macam jenis XYZ dan sebagainya. Maka berkata
mengarang kitab Nabi SAW, Nabi kata zina kedua tangan itu iaitu meraba benda yang dilarang untuk meraba. Tak payah syarah lebih buat orang ni. Cukuplah setakat tu. Benda hak bukan hak kita, jangan duk pegang. Maka kedua kaki itu berzina dan perzinaan keduanya berjalan kepada tempat yang haram. Berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita nak pergi ke mana pun, kan? Mana pun kita nak pergi, tempat yang kita nak pergi tu, asal perjalanan semua harus mengikut kaedah fiqh. Semua perjalanan kita nak buat ni, musafir ni harus, kita nak pergi mana pun harus. Tetapi apabila perjalanan itu jadi maksiat, perjalanan itu cenderung kepada maksiat, ataupun tempat yang kita nak pergi itu maksiat, daripada boleh buat jamak jadi tak boleh jamak, daripada boleh buat jamak jadi tak boleh buat jamak. Ada satu orang tanya kita, Ustaz, kami nak pergi konsert, boleh buat jamak tak? Daripada sini kalau nak pergi tengok konsert Awi di Kuala Lumpur, boleh kan tak boleh nak buat jamak? Saya tanya, nak pergi rumah adik-adik kan, nak pergi konsert tak? Daripada Johor memang nak start kereta, nak pergi tengok konsert Awi. Jadi konsert tu duduk macam mana? Konsert tu duduk campur lelaki, perempuan, apa semua. Kalau tanya saya kata tak boleh buat jamak. Sebab perjalanan nak pergi tu maksiat. Habis Ustaz, kalau orang pergi nasyid apa semua konser ni semua ni macam mana pula Ustaz? Dia pula tanya kita. Sebab dia nak bagi kita kata benda tu boleh. Para hadirin tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, setiap perjalanan langkah kita nak pergi tu kita kena tengok. Kalau dia kata, Ustaz, saya nak pergi rumah adik-adik saya, adik-adik duduk di Putrajaya, konser tu esok malam. Jadi perjalanan kami itu boleh ke tak boleh? Boleh ya buat jamak. Sebab dia nak pergi rumah adik-adik dia, dia nak pergi tidur rumah abang dia. Boleh ya buat jamak? Boleh ya. Hak dia pergi konser, tu tak boleh buat jamak. Kenapa hal ni tak semayang masuk konser awal? Konser kan, jenis konser ni tuan-tuan, dia mula kadang pukul 8 mula. Nak cari pula tempat-tempat, dia pula duduk di tempat-tempat yang tempat-tempat kursi-kursi depan ni. Tak kira fikir orang ambil kursi dia ke apa, tiket, jangan tanya tiket. Ada satu hamba Allah, dia pergi baru ni, dia kata, Ustaz, dia kata, anak tak bagi tahu kita. Dia kata, takkan nak bagi tahu kita. Dia sembang dengan kita, anak kita. Dia sembang dengan orang, aku hang, aku kau. Tapi bila kita duduk situ, anak kita, dia sembang kita. Dia tanya, tengok konser apa? Dia balik tengok konser Ella Ratu Rock. Tuan-tuan sekalian, saya tanya kursi apa dia? Dia kata kursi yang dia ambil itu dalam 380 ya. 380 jam. Dia seorang. Dia tanya pergi dengan siapa? Pergi dengan bini ya. 2 orang dia kata. Terlagi lama dah Ustaz. Nak tengok Ella tu lama dah. Tuan-tuan pernah ada Ella pegang tangan? Tak pernah. Saya Ella pernah pegang tangan saya. Ella pernah pegang tangan saya. Masa tu di UUM. Dia buat konsert di UUM situ. Tu yang kata Ella tu. UUM situ dia buat pesta convocation. Ramai orang masa tu, kita pun tengok apa yang ramai sangat. Rupanya masa tu kita tak tahu, oh tu Ella ke. Dia turun-turun kan ramai peminat ni, tuan-tuan, ramai peminat ni. Dia pun duk raba tangan, dia raba tangan kita. Rezeki lah, masa tu boleh lah buat modal kuliah sembang malam ni. Ni cerita 20 tahun yang lalu. Zaman tu tuan-tuan sekalian, kita pun tak sangka, oh rupanya dia ni Ella. Zaman kita tak cerdik, kita pun tak tahu dia tu artis. Rupanya kita tengok dia nyanyi lagu, malam tu dia nyanyi lagu Rama-Rama. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, masuk perjalanan kita nak pergi ke tempat tu, asal perjalanan tu harus. Tapi apabila kaki melangkah itu, tempat yang kita nak pergi itu tempat maksiat, daripada harus boleh jadi haram. Haram Ustaz, tapi kami pergi juga. Kena tengok balik. Nak pergi tempat contoh macam berdua-dua dan sebagainya, tempat tu tempat haram dah. Buat jamak kerana nak berdua-dua tak boleh.
Kan? Maka berkata Nabi SAW, mulut itu berzina, wal famu yazni wa zinahu taqbilu. Kata Nabi SAW, mulut itu berzina dan perzinaannya mengucuk yang tiada halal dikucuk. Benda tak dicium, jangan dicium. Tak apalah Ustaz, kau anggap tuan-tuan, kadang-kadang bila kita musim-musim perayaan raya-raya ni, hari-hari raya ni, dia main salam ikut dan cium ikut dan muah zaman. Padahal dia tu menantu dengan birah sama birah, kan mana boleh. Dia kena guna istilah apa? Istilah kita anggap dia macam adik-adik kita dah. Tak, kita nak tanya kau, kalau suami kau mati, kalau suami kau mati, kau boleh kahwin tak dengan tu? Boleh? Kalau boleh, tak boleh ya? Kadang-kadang disebabkan daripada mak ayah dulu tak ajar tentang aurat dengan benda ni tuan-tuan, dia lebih kepada adat. Akhirnya kita membesar dalam keadaan suasana yang macam tu. Kita anggap dia macam anak saudara kita. Anak saudara, okey. Anak saudara macam mana? Tak yang kita nak cium dia tu. Kita boleh kahwin tak dengan dia? Dia dalam konsep ni kita tengok boleh kahwin kan tak boleh kahwin. Kalau dia anak saudara kita yang kita tak boleh kahwin dengan dia, okey tak apa. Adik mak kita kan? Adik mak kita, adik dia salam dengan kita, sayang pipi kita. Okey, mak saudara kita pun tak boleh kahwin dengan dia. Okey, tak apa. Tapi kalau belah hak yang hak sepupu tu, bukan sepupu, kadang-kadang birah ni, yang hak saudaranya, ayah kita saudara, abang ayah kita kahwin, ayah kita, abang dia tu, bini abang dia tu, maksudnya mak saudara kita, bukan mak saudara darah daging ayah ni, mak saudara tu, hak tu kita tak boleh. Yang tu tak boleh. Tapi masalahnya daripada kecil duk salam sayang muah daripada kecil ni Ustaz, macam mana ni duk minum kot dah ni. Tuan-tuan, kita nak cakap benda yang dah buat lama bukan senang. Nak pecahkan adat lama ni, nak pecah, nak kata benda ni tak boleh, haram. Jangan gaduh. Muslimin muslimat tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian, maka lepas daripada ni kita ada ilmu, kita kena beramal dengan ilmu kita. Maksudnya benda yang tak boleh kucuk, jangan kucuk. Dan hati itu bercita-cita melakukannya, manakala faraj pula membenarkannya. Yang demikian itu yakni melakukan zina itu atau mendustakannya, yakni tiada melakukan zina itu. Berkata musannif pengarang kita, hadis ini menunjukkan bahawa asal punca bagi zina faraj itu ialah dua mata, ainani. Fal ainani, asal zina itu berpunca daripada dua mata. Sebab kalau orang buta tuan-tuan, nak bersyahwat macam mana dia buta? Dia buta, main curi caula duduk depan dia pun tak teringin. Kajul duduk depan dia pun dia tak teringin. Dia buta, nikmat tu tak ada. Sebab tu nanti bila kita nak syarah ke depan ni tuan-tuan sekalian, sebab itu punca segala maksiat ni mata. Sebab tu kita syarah, kita belajar seluruh hadis tentang ilmu tasawuf ni bukan sebab apa? Kita nak bagi jadi ibadat kita khusyuk, hati kita tenang. Dan engkau hendaklah memandang kepada segala anggotamu tentang apakah pekerjaan yang patut baginya dan apakah pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Maka engkau peliharakanlah segala anggotamu itu. Anggota mana? Semualah anggota badan kita tadi tu, mata, kaki, tangan, kepala, semua panca indera kita ni. Pemeliharaan yang sepatutnya baginya dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau peliharakan anggota itu dengan pemeliharaan yang bersangatan. Kalaulah tuan-tuan kita guna nikmat Allah bagi kepada kita ni, guna nikmat sungguh, guna untuk taat kepada Allah.
Nikmat kaki ni kalau kita tahulah, kita nak guna sungguh nikmat kaki ni, kita jaga sungguh. Itu yang orang naik motor pakai dengan shoot kaki, dengan kasut sampai ribu-ribu, dengan glove semua ni. Sebab benda tak ada spare. Dia sayang anggota tubuh badan dia ni, dia sayang mata dia. Orang sanggup habis ribuan ringgit buat jaga mata ni. Kerana apa? Dia nak guna mata ni, nak datang masjid. Dia nak guna mata ni, nak lihat keindahan kejadian Allah. Dia nak guna kaki panca indera tangan ni, nak guna untuk taat kepada Allah, nak bela anak isteri, nak dengan tulang 4 kerat ni, nak guna sungguh. Maka pasti dia akan jaga sungguh-sungguh panca indera, kaki, tangan, hak kejadian yang Allah cipta ini. Lalu berkata musannif pengarang kita, maka kaki itu yang dinanti-nantikannya baginya berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Maksudnya apa? Nikmat kaki ini yang paling besar apabila boleh langkah kaki masuk ke dalam syurga. Itu nikmat kaki. Dalam Al-Quran Allah sebut wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Antara nikmat yang besar apabila seorang ayah dapat sama-sama masuk syurga dengan anak bini dia. Waktu kaki melangkah step masuk dalam syurga tu, tuan-tuan, nikmat ni dia bukan syok seorang-seorang. Wallahu a'lam lah kan. Kita ni tuan-tuan, nikmat Allah bagi. Rumah kalau besar pun duduk seorang tak syok. Kereta besar pun naik seorang tak best. Lepas tu tuan-tuan tengok orang kaya buat rumah besar. Itu hari dulu viral, siapa yang duduk tu yang buat dihub terlajak laris tu. Kita tengok dia buat satu ucapan apabila dia wartawan temu ramah. Dia kata apa? Dia pun saya beli rumah 40 juta dia kata. Dia kata kalau macam ni lah maintenance besar macam ni, dia kata dia pun tak buat. Cuma masa tu dia duduk nampak buat rumah besar ni seronok. Wartawan pergi temu ramah, satu orang lagi selebriti, putih tu, putih. Bida tu, putih tu lah, macam ni tu. Tuan-tuan nampak tak? Dia punya bisnes, dia buat branding tu, dia bina persepsi, buat branding sampai orang boleh buat macam ni. Kita tengok, dia tajam masuk konsert apa, kilauan emas, putih tajam lah, kilau emas, jadi kan. Sampai orang boleh buat macam ni. Dia kata apa? Rumah dia ada berapa belas bilik. Dia kata berapa banyak bilik dia tak masuk pun. Berapa banyak hall, ruang tamu. Dia kata dia cuma duduk kat tempat ni lah. Hal lain semua tak duduk. Kita nampak dah nikmat Allah bagi. Allah bagi. Sampailah Amin kita tengok orang kaya, dia pergi cari tempat kecil, duduk rumah kecil. Dia kata cukup. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat, saya pernah syarah kat sini, apabila umur kita naik sampai ke 60 ke 70 tahun, kita akan tengok pada ketika itu orang duit banyak dengan orang yang tak ada duit. Kata orang putih, act the same. Because hard to move around. Bila orang duit banyak sekalipun, dia dapat beli rumah besar, duduk rumah besar. Bila sampai umur 60 ke 70, tangga pun tak dapat naik lah, rumah besar-besar pun tak naik lah. Ni duk main keliling tu lah. Bilik, dapur, jamban. Bilik, dapur, jamban. Tu lah. Main dalam tu lah. Maka para hadirin muslimin tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian, nikmat seseorang itu apabila kaki dia dapat melangkah masuk ke dalam syurga, dia dengan anak-anak dia sama-sama ahli keluarga. Kita sayang anak-anak kita tuan-tuan. Kita bawa anak kita main masjid, semayang jemaah. Walaupun kita tengok dia duduk tidur tu nampak kesian. Ni kalau aku kejut ni kesian, anak balik kerja malam. Tak apalah, biarlah dia tidur. Biarlah dia tidur. Kita kata biar dia tidur, esok kita nak masuk syurga. Dia kata abah, dulu abah pergi semayang, baiknya di surau di masjid, abah tengok saya tidur. Hati abah boleh rela, abah dengan harap boleh masuk syurga abah. Kita sama-sama go to hell dulu, nanti kita return balik ke syurga. Tu dia. Kalau kena macam tu pening tuan-tuan. Jadi kalau tak nak pening akhirat nanti, nampak anak duk lena, kita balik semayang subuh, dia tak semayang lagi, ambil spray, hak orang duk spray baju, spray kau. Kalau spray kau tak makan, ambil batang penyapu, rokok di tengah belakang. Bau padan.
Jadi para hadirin tuan-tuan sekalian, berkata pengarang kitab sikit nak zirah. Tangan yang dinanti-nantikan baginya mencapai buah-buahan syurga, dan minumannya seperti itulah segala anggota yang lain. Maksudnya semua anggota yang kita ada ni kemuncak dia, kita nak bawa tubuh badan kita, mata kita, tangan kita, semua ni kita nak bawa masuk syurga. Ustaz, kalau kami di dunia ni tiba-tiba tangan kami putus, Ustaz, tangan tu nak sambung balik tak di akhirat? Ada orang tanya. Dia tangan dia putus, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, mati ditanam masa kami tanam, ditanam itu tak ada tangan. Masa orang ke bumi dia tak ada tangan. 25 tahun dia hidup tak ada tangan. Dia tanya, Ustaz, kalau mati esok bangun, tangan tu ada balik kah? Sambung balik kah? Sambung. 25 tahun hidup tak ada tangan, sambung. Hak buta di dunia tak pernah tengok dunia, esok Allah bagi jelek tengok syurga. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian. Lalu berkata musannif pengarang kitab, mata hanya untuk memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Dan tiada nikmat di dunia dan juga di akhirat, nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Maksudnya nikmat yang paling besar di akhirat, nikmat boleh melihat Allah Ta'ala, zat Tuhan itu. Dalam hadis Nabi kata apa? Innakum satarawna rabbakum kama ra'aitumul qamar lailatul badar. Kemuncak satu orang itu, dia akan tengok zat Tuhan dia jelas, tak ada lindung, seperti mana kalian melihat bulan yang terang di malam yang gelap. Terbentang kita tengok bulan. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian. Lalu yang terakhir kata musannif pengarang kitab, bagi mata yang dinanti-nantikan baginya adalah sebesar-besar nikmat, maka patut sangat peliharakan mata itu dengan sebaik-baiknya dan dimuliakannya dengan sehabis-habis mulia, dan tiada dikotorinya dengan memandang yang haram. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, cukuplah kita baca malam ni satu muka surat. Jadi mudah-mudahan Allah berkati, rahmati, Allah jaga, pelihara ukhuwah kita. Allah ketemukan kita lagi dalam siri kuliah pada bulan hadapan, dan kita akan sambung pengajian kita pada fasal yang kedua muka surat 8 dalam siri kuliah bulan hadapan, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.